Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan cuba belajar menulis khat, tulisan Jawi, perkataan selamat pengantin baru pula ya. Okay, yang ni saya lukis dalam bentuk love. Nak try buat dalam bentuk love ni, perkataan tu duduk dalam ni. Jadi ya nampak macam ada bentuk sikit, nampak macam menarik sikit lah. Terpulang nak buat bentuk apa-apa pun. Ini contoh saja. Okey. Kalau siapa nak cuba boleh cuba. Okey. Saya mula dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selamat pengantin baru. Ni kalau nak buat macam kad pun boleh. Bergantunglah kita nak buat corak macam mana, nak buat bentuk love ke, nak tak berbunga ke, tak payah beli kad kat kedai dah. Boleh buat sendiri. Perkataan ni bagi cantik lagi lepas ni tulisan, insya-Allah. Okey, siapa yang nak berlatih boleh berlatih tulis. Lama-lama kita akan, mula-mula memanglah nampak macam tak cantik kan. Nanti lama-lama bila dah selalu buat tu, dia akan cantik lah. Kena selalu praktis. Okay. Bila kita selalu praktis, insya-Allah kita akan, tulisan kita tu akan bertambah cantik. Okay, ini contoh latihan saja ya. Okay. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.